So hari ni aku agak free sikit, so aku nak masak. Tapi aku tak tahu lagi aku nak masak apa. But before we scroll all the recipe, sambil-sambil tu aku nak cari idea kejap. So let's get started. So, lepas ni aku minum ais americano tadi, aku dapat satu idea yang di mana korang mesti tak pernah try lagi masak nasi dengan kunyit. Okay, sebab apa aku letak kunyit? Sebab kunyit adalah salah satu anti radang yang natural. So kalau kata korang ni macam banyak sangat sengal-sengal badan kan, maklumlah korang ni pun bukanlah muda sangat. So korang boleh perbanyakkan turmeric ataupun kunyit. Pakai kunyit macam ni, masak nasi, dia punya aroma and dia punya rasa lebih sikit lah. Okay, so sebab aku nak pakai bekas kaca ni, yang ini oven safe tau. Kalau kata korang beli any kind of bekas kaca yang oven safe, memang boleh masuk dalam oven temperature 180 ke 200 Celsius boleh tahan. Okay, sebabkan aku pun nak buat simple-simple je, nak buat orang kata tu comfort food. So aku masukkan ayam. Ayam ni aku pakai seekor. In term of dia punya marinade ataupun sebut perasa, macam biasa, of course aku gunakan kunyit. Kunyit ni korang letak banyak sikit pun tak apa, tak jadi masalah. Kemudian of course kena ada garam lah, kalau tidak tahu rasanya kan. And then of course black pepper. Black pepper ni memang aku suka ambil yang kasar-kasar sikit, baru sedap rasa dia. And then korang letaklah minyak sikit. Minyak ni 2 sudu cukup, sebab kita masih lagi dalam kategori low calorie punya intake. Alright, gaul-gaul sebati, ikutlah macam aku ada tambah sikit special ingredient. Korang gaul sehingga sebati. Kemudian kalau nak marinate, minimum adalah 2 jam. Itu minimum lah. Barulah korang punya spices tadi tu blend all together very nice. Okay, so aku tutupkan dengan aluminium foil untuk kita masuk dalam oven. Kalau tak nak masukkan pun tak apa, cuma dia akan kering sikit. Tapi kita nakkan moist tu, barulah ada juicy. Baru bila makan dalam mulut tu punya tu lembut. Ya Allah ya Tuhanku, very, ya Allah ya Tuhanku, aku nak cakap macam mana, terliur pula kan. Bake selama 30 minit untuk suhu 180 Celsius. Okay, kalau kata nak slow cook, korang boleh buat dekat 160 Celsius. Masa dia adalah 45 minit. Nasi pun dah settle. Korang tengok dia punya colour tu, ya Allah ya Tuhanku kan. Dia macam ni baru best kan. Ada kunyit sikit, dia bertindak sebagai anti-inflammation. Colour pun lawa, bau pun wangi, barulah selera sikit kita nak makan kan. Walaupun tengah diet, walaupun kita menjalani healthy lifestyle. Okay, so kalau kata 180 Celsius untuk 30 minit, macam ni rupa dia. Okay, cuma aku lebih suka color dia tu lebih crispy, color dia tu lebih, orang kata tu garing di luar tapi lembut di dalam. Korang tengok color dia macam dull sikit kan. Sebenarnya dah masak dah, cuma kita nakkan dia punya coloring tu supaya dia dapat satu texture dekat bahagian skin tu lebih crispy. So aku bake selama 10 minit, ataupun korang boleh je bake dalam 5-6 minit, macam tu dah okey dah. Macam ni lah rupa dia bila dia dah siap lawa kan. Macam ni barulah best, barulah selera sikit. Dia ada crispy-crispy di luar, moist di dalam. Ya Allah itu aku memang sedap gila guys. Yang ini makan nasi dengan ayam gini pun dah cukup dah. Tengok color pun kita dah tahu dah. Look at that guys, look at that. So if you guys wanted to do this recipe, okay, kat bawah description tu aku dah letak apa bahan-bahan yang aku pakai. So let's get started. This is the video for the first time I'm doing untuk motivate korang to stay healthy in your lifestyle. Remember, to be lifestyle is not that hard. Okay, just choose the right food for you to be consistent in the long run. Alright, so I see you guys on the next video. Jangan lupa subscribe guys.